Ini adalah food pyramid. Food pyramid ni dah cerita lama guys. Okay, this is an old story. Kita dah tak guna dah food pyramid ni. Apa yang high performer perlukan sekarang ni adalah mengikut blood group. Kita kena ikut blood group, cara pemakanan yang betul. Sebagai contoh, kalau blood group A dia lain sikit, okay? Dia lebih kepada pemakanan ikan, pemakanan sayur dan of course good fats lah seperti minyak kelapa dara, olive oil, walnuts, pistachio dan sebagainya. Tetapi kalau blood group O seperti saya, okay, lebih kepada daging. Maybe daging lembu, daging kambing, red meat lah yang tu, okay? Sebab kita nak vitamin B, kita nak zat besi, kita nak good fats. Dan yang lain-lain tu boleh guna juga. Kita boleh guna good fats seperti avocado, minyak zaitun, minyak kelapa dara dan sebagainya. Lepas tu kita ada blood group B, kita ada blood group AB. Adalah banyak cerita panjang lah semua tu. Selain daripada tu, kita perlu juga makan secara level yang betul dari segi kita punya maintenance ataupun kita punya surplus kalau kita nak gain weight ataupun kalau kita nak lose weight, kita makan dalam deficit. So cerita bab pasal nutrition ni panjang guys. Okay, I nak cerita ni 1 hari pun tak cukup. Tapi the main thing is untuk high performer ada jalan untuk makan tu that is much better daripada this old story kat sini yang healthy food pyramid. At the end of the day, apa yang high performer nak? Healthy body dan healthy mind. Saya Dr. Rak dan saya bantu high performer untuk achieve greatness dari segi physical, mental dan overall health. Klik link di bawah. Jumpa saya di SS Clinic.